Okay. Sama-sama. Dari Dewan Sekolah Rendah Tamil Ulu Bertam Hilir Melaka dipersembahkan Berbalas Pantun. Ya, salam hormat, salam sejahtera saudara. Kita bertemu di dalam rancangan Berbalas Pantun yang mempertemukan dua pasukan daripada syarikat pembuat tayar di Johor Bahru dan Persatuan Wanita-Wanita Pembuat Batik di Melaka. Dan memperkenalkan di sebelah kanan saya tiga orang gadis-gadis jelita. Yang pertama, dipersilakan perkenalkan diri saudari. Ya, boleh kuat sikit tak? Nama saya Cik Ati. Cik Ati ya. Ini Cik Ati ni memang penduduk asal Ulu Bertam Hilir ke? Tak. Dia ni duduk mana ni? Tak, saya tadi datang ikut mak saya, dua kain. Oh, datang ikut mak dua kain ya. Jadi singgah di sini untuk bersama-sama menyertai berbalas pantun ya. Ya, saya tengok tak ada orang nak berani masuk, saya masuklah. Ya, okey. Jadi yang di sebelah Cik Ati ni, boleh perkenalkan diri saudari yang berbaju merah itu. Betul, Rosman. Tapi dah jadi macam ni. Cuma panggil Rosemary. Rosemary ya. Cik Rosemary, seorang penternak ikan ke ni? Kalau tak silap saya. Mana ternak ikan, mana cik kain. Jual kain. Jual kain ya. Sama duduk dekat rumah. Oh. Dan memperkenalkan pula peserta yang ketiga. Nama saya Emma. Emma ya. Ya. Emma berasal daripada mana? Saya berasal daripada Negeri Sembilan. Daripada Negeri Sembilan. Ya. Dah, itu dia peserta-peserta di sebelah kanan saya terdiri daripada Wanita Mita Ulu Bertam Melaka Hilir. Dan di sebelah kiri saya daripada syarikat pembuat tayar Johor Bahru memperkenalkan peserta yang pertama. Dah, sila perkenalkan diri saudara. Saya Limtat. Ya, nama saudara siapa? Limtat. Ini saudara pembuat tayar. Saya bukan bikin tayar, saya itu tampal tayarnya. Itu workshop. Oh, workshop ya. Perkenalkan di sebelah saudara. Di sebelah saudara ni siapa ni yang berbaju biru ni? Nama saya Michael. Jadi tapi nama sebenarnya Nick Wafdi. Nick Wafdi ya. Wafdi lah, tapi semua panggil Michael lah ni. Michael ni nama glamour lah. Nama glamour lah. Ya, dan di peserta yang hujung sekali yang abang yang bermisai lebat, handsome, macho. Boleh perkenalkan anda? Nama saya Syahrul. Syahrul ya. Syahrul Maizam. Ya, macam mana saudara tahu? Saya tengok dalam borang pendaftaran tadi. Ya. Dan Syahrul Maizam. Syahrul Maizam ya. Ya. Dan tanpa membelengahkan masa ya, kita mulakan acara berbalas pantun ini. Kita dengar